Hello semua dan selamat datang. Pernah tak anda tertanya-tanya, berapa panjang sebenarnya jambatan Pulau Pinang tu? Atau berapa berat seguni beras yang ayah beli? Hari ni kita akan mulakan satu misi ukuran Malaysia khas untuk bongkar semua rahsia ni. Bersedia untuk jadi jago ukuran? Jom, kita akan jelajah satu Malaysia. Tapi bukan dengan kereta. Kita jelajah dengan ilmu. Kita nak bongkar semua rahsia di sebalik ukuran. Ikut saya dalam pengembaraan yang memang best ni. Saya janji, ia akan jadi sangat seronok. Dah sedia? Jom kita mulakan. Baiklah para ejen, ini dia taklimat misi kita. Untuk jadi jago ukuran yang sejati, kita kena selesaikan 3 cabaran utama. Pertama, cabaran panjang. Kedua, teka-teki jisim. Dan akhir sekali, kita akan tempuh pengembaraan isi padu. Bunyi macam best kan? Jom kita mulakan misi pertama. Okey, jom kita terjah. Misi pertama kita, cabaran panjang. Dalam misi ni, kita semua akan jadi macam detektif ukuran. Kita akan siasat segalanya, daripada sekecil-kecil pemadam sampailah ke jambatan yang terbentang luas. Jadi, apa sebenarnya panjang ni? Senang je. Ia cuma nak tahu berapa jarak dari satu titik ke satu titik yang lain. Kita selalu guna unit macam milimeter untuk benda yang halus sangat. Sentimeter untuk buku latihan. Meter pula untuk ukur panjang bilik darjah. Dan kilometer, tu untuk jarak antara bandar ke bandar. Sekarang, bahagian paling penting. Macam mana unit-unit ni berkawan? Bayangkan, ia macam kita main blok binaan. Kalau kita susun 10 milimeter, kita dapat 1 sentimeter. Kumpul 100 sentimeter pula, kita dapat 1 meter. Dan untuk jarak yang jauh gila, 1000 meter tu samalah dengan 1 kilometer. Ingat je nombor-nombor ajaib ni, 10, 100 dan 1000. Okey, saya nak kongsi satu helah rahsia dengan anda. Nak tukar kilometer kepada meter dengan super pantas? Senang je. Darab je dengan 1000. Cara paling mudah, gerakkan je titik perpuluhan 3 kali ke kanan. Lompat, lompat, lompat. Siap. Masa untuk cabaran dunia sebenar. Kita ada 2 jambatan yang sangat ikonik kat Malaysia ni. Satu, jambatan Pulau Pinang, panjangnya dalam kilometer. Satu lagi, jambatan Angkat Terengganu diukur dalam meter. Unit tak sama. Jadi, apa agaknya langkah pertama yang perlu kita buat untuk bandingkan panjang kedua-duanya? Cuba fikir sekejap. Tepat sekali. Mula-mula, kita kena samakan unit dulu. Barulah ada kan? Jadi, kita tukar 638 meter kepada 0.638 kilometer. Sekarang, baru kita boleh tolak. 13.5 tolak 0.638. Dan jawapannya, 12.862 kilometer. Misi pertama selesai. Syabas, detektif-detektif ukuran sekalian. Hebat! Jom kita teruskan ke misi kedua. Selamat datang ke teka-teki jisim. Kali ni, kita nak jadi pakar dalam mengukur jisim. Atau dalam bahasa yang kita selalu guna, berat sesuatu benda tu. Jisim tu apa? Bayangkan, ia macam jumlah semua isi atau kandungan dalam sesuatu barang. Kalau benda tu ringan, macam sebiji gula-gula, kita ukur guna gram. Tapi, untuk benda yang lebih berat, macam seguni beras, kita guna kilogram. Dan untuk misi jisim ni, ada satu je penukaran super yang anda perlu ingat. Penting sangat ni. 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Itu je. Kalau anda boleh ingat yang ni, anda dah separuh jalan jadi jago jisim. Okey, jom kita selesaikan satu masalah dari dunia sebenar. Bayangkan kita nak kemas beg untuk balik kampung naik kapal terbang. Ada had berat kan? Tengok carta ni. Baju-baju kita beratnya 3.125 kg. Kasut pula 0.27 kg. Dan ada hadiah untuk nenek seberat 0.48 kg. Cuba kita jumlahkan semua ni, berapa agaknya berat beg kita sekarang? Jom kita ke dapur pula. Ada satu teka-teki dari buku resepi kek coklat. Resepi kata, perlukan mentega dalam bentuk pecahan, tapi gula pula dalam perpuluhan. Soalannya, berapa banyak lebihnya mentega berbanding gula, tapi jawapan nak dalam gram? Macam mana nak selesaikan ni ya? Sebenarnya ada 2 cara. Hebat kan matematik ni? Cara pertama, kita tukar semua ke gram dulu. Lepas tu, baru tolak. Cara kedua, kita tolak dalam kilogram dulu. Lepas tu, jawapan akhir baru tukar ke gram. Mana-mana cara pun, jawapannya tetap sama. 150 gram. Nampak tak? Matematik ni fleksibel.
Misi terakhir, kita dah tiba. Dah bersedia untuk melengkapkan latihan jago ukuran kita? Jom kita terjun ke dalam pengembaraan isi padu dan terokai dunia cecair yang menakjubkan. Isi padu cecair ni senang sangat nak faham. Ia cuma nak bagi tahu kita berapa banyak ruang yang cecair tu ambil. Contohnya, berapa banyak jus oren yang boleh muat dalam sebiji gelas. Kalau sikit, kita guna mililiter. Kalau banyak, macam dalam botol air besar tu, kita guna liter. Jadi, untuk misi terakhir ni, perkara paling penting ialah kaitan antara liter dengan mililiter. Macam jisim tadi, nombor ajaibnya ialah 1000. Betul. 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Ingat yang ni je dan anda dah bersedia untuk cabaran terakhir. Ini dia cabaran penutup kita. Bayangkan anda ada satu jug besar berisi jus tembikai untuk jamuan hari jadi. Mula-mula ada 10 suku liter. Lepas tu, anda tuang 2.5 liter untuk kawan-kawan. Berapa banyak lagi jus yang tinggal dalam jug tu? Carta donat ni tolong kita nampak dengan lebih jelas. Tengok, bahagian oren yang kecil ni ialah 2.5 liter jus yang kita dah tuang keluar. Manakala, bahagian biru yang besar gedabak ni pula ialah baki jus yang tinggal, iaitu 7.75 liter. Banyak lagi tu. Jom kita semak kerja kira kita sama-sama. Mula-mula, kita tukarkan 10 suku liter kepada bentuk perpuluhan. Jadi 10.25 liter. Lepas tu, kita tolak 2.5 liter yang dah dikongsi. Jawapan akhirnya ialah 7.75 liter. Misi terakhir selesai. Kita berjaya, kawan-kawan. Tahniah semua, anda telah berjaya mengharumi ketiga-tiga misi dengan sangat cemerlang. Dengan ini, anda secara rasminya diisytiharkan sebagai jago ukuran. Memang terbaiklah. Okey, sebelum kita berpisah, jom kita imbas kembali alat-alat super yang kita dah kuasai hari ini. Untuk panjang, jisim dan isi padu, nombor ajaib yang menghubungkan unit besar dan kecil ialah 1000. Simpan formula ni baik-baik dalam kotak alatan matematik anda. Ia sangat-sangat berguna. Dan sentiasa ingat kata-kata ni. Matematik adalah tentang pemahaman. Maksudnya, ia bukan setakat kira-kira nombor je. Tapi ia adalah kunci untuk kita faham dunia di sekeliling kita. Dari jambatan yang kita guna, sampailah ke kek yang kita makan. Anda sekarang dah ada kuasa untuk mengukur dunia anda sendiri. Jadi, saya tinggalkan anda dengan satu soalan terakhir. Apakah benda pertama yang anda nak ukur lepas ni? Teruskan belajar, teruskan bertanya dan teruskan meneroka. Jumpa lagi.